Amalia menurut ulama, ibadah menurut sunnah yang ada di kampung Arab. Tak perlu kita terkontaminasi oleh ibadah-ibadah orang luar. Wajah dia kode wajah aku. Ada orang wajah dia orang sembahyang di Makkah di ruku, anu serong ruku. Allahu Akbar kode kuat. Batu kapan doa tu? Tealah tadi. Sebenarnya satu sahaja je, balai makan, mereka sembahyang itu. Tapi jangan mode itu nangkasan nang ulang kali dia macam dia kue. Dulu tu, kalau sudah aku begitu seko lah begitu, bangga. Yo sambil sambil aja lah. Ini jangan jadi ibu masuk sampai kali kau Soekarno Hatta soalan dia. Kau asli dari jauh soalan dia. Kau nampak kau mendengar latihan. Ada itu udah lagi tekor gitu, habis. Dah cukup ini dia untung udah gitu. Kalau sahabat itu ambo mengaji ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada geser kata apa-apa kalau tidak sangka dapat. Yo pada waktu soalnya saya soal yang kita. Anu dari satu ini tinggal Pak. Lah, awak kini mau ibu dosana ambo orang kampung banyak terkontaminasi belum pernah pamer kau. Hanya tercampur ibadah yo dengan lalu. Tak campur ikut terpengaruh wadene. Ancah lo sembahyang orang ode itu bantu rehat. Kadang kau subuh dia nak kancang apa ya tu? Balik. Yo mana kancang? Kawan dia sebanyak kalau jadi apa jangan. Kati dia makin kancang gaya makin kue hati mengenal ya itu biar aja tak apa-apa kalau awak masa tarian boleh terima takkan aku ya boleh aku mengaji pertama dulu bebo jurang aku mengaji baru puji bebo juga si kau urang pasar nama boleh Tahu dah. Ulku Sultan Hasan Basri dikenal orang puji kalian apa kue pilihan kuah kok boleh kau ditampil politik saja Pak. Kalau desa kau boleh nanti Pak. Kecil buya tu ya kecil guru itu sampai guru ke mana lah dia. Nyo adolah ia dapat ini. Balik petiko. Iyo dah kah? Iyo. Baca tuan kau. Apa nak balik pet kau? Nampak tamu ian karajiah tuan kasar. Kau tak dengar di YouTube ner dah baik ada dicari lo kecil. Kalau dia macam CB je, orang kaki, tangan memang kaki tau. Aku dah digaki kan dia. Kau kacau. Ada musim kau sampai yang kau. Kau jadi orang CB. Nampak tamu beri pe ayam karaja. Oh bahasa terikat maknanya adalah tubuh nak kasamu kasih. Barang sesuatu nak keluar nak habis nak hancur. Ini nak dua yang sabita beri pe. Nyawa pada kita rasio di Allah Ta'ala. Jadi kita guru kita di sini. Sudah tu tunggu. Tinggal nak tengok tunggu. Simpai atau semangat awal jalan pagi dulu depannya. Simpai tiga. Tinggal satu Allah. Nak kedua Muhammad simpai. Ulangan simpai kapal saya. Kamaju mengaji terikat. Nak simpai wajib dipulang kazai Pak. Kondak bagi Allah juga Muhammad sih dia hukum nak kita tahu. Baca awal tu kau. Cara itu biar guru masing-masing. Senek tu yo maawam bukan mau mandu-mandu anggaji enggak memang hak menyampaikan tinggal utulah terusungnya tu kalau mereka yang nak terusung lagi dalam mereka jadi anak kone itu iyo tak boleh kalau kau mana bangsa aduh kau mana kau mana kalau mampu mana gini bayar kita tak boleh nak kau mana kerja mencuki ayam nak mau makan lu ya terus kayak awak boleh awak tak boleh dia nak lambat dah tak boleh saya
isi bapak. Jangan mulu kan. Ilmu. Itu bayang mana orang wah ini. Waduh, lo baca waduh, jangan di gue. Dia santai aja lah. Bekor mana aja gaji kau dari mana? Kalau mana cek makan kue pun. Ya silakan hidangan dicicipi. Kalau kaji masih ada 5 menit lain bisa. Bawa kali tu nggak ada barang kayak. Las ketemu pintiran jadi. Nak kamu beda pintiran dibagi awak nggak cijo itu. Malah ditahu nggak cijo. Oke, silakan. Nah, jadi ini persoalan dulu. Mangkai itu punya aturan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Ala jadi itu. Kau nak ingkinnya cari orang itu. Kalau banyak tu gaya tipu ini buat tu bayu. Aku dia dia kecil kok kecil. Di mana kau? Kue nang Allah di kue bulu awak ni. Kita yung awe ulah terusan linggo. Kasubayau syahadat asyhadu la ilaha illallah wahdahu la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sudah tu bagi dalam mengaji paham kurah diri lu. Sudah dikurah diri dia doa wajah awak kaki bilai. Sudah tu al-basali usalli fardal subuhi rakataini makmuman atau imaman atau sebagai adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Allahu Akbar itu saja boleh dialih alahu sampai ra'at baru sinang jatuh dia awak masawat supaya subuh 2 rakaat. Alah tu dia jangan keluar dulu kau yo buat enak tu. Kalau kau dia ada sana kau lunti bodoh lah. Allah. Sampai apa Allah. Amboleh itu aja. Sambilkan ada kata. Tapi istighfar dulu. Astagfirullah dulu. Istighfar dulu kana dulu diri. Ulangan diri awak kepada kajian tunjuk ambu awak masing-masing. Allah jadi kau baru. Allahu Akbar. Tanang gaswe mama baru tagaswa awak sembahyang. Kini awak kana doa era apa-apa. Dicalia we ko inyo Dicalia inyo lai sembahyang. Tapi kulit kaya ate pada wadah sembahyang. Tanda kau, tanda sembahyang yang tidak benar. Karena Nabi Allah mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah, melarang manusia dari berbuat jahat dan munkar. Nyulai sembahyang tapi cingkah orang dia. Tanda sembahyangnya tidak benar itu.